Assalamualaikum, selamat datang ke Pistock Center. Okey, ni video kali ni aku nak tukar throttle body daripada 1.3 kepada 1.6. Kalau ni mesti korang pelik kan. Kenapa aku cakap KL ni kan? Sebab sekarang ni adalah komen bagi tahu yang aku cakap Terengganu ni dia orang tak faham. Dia orang tak tahu apa aku cakap ni kan, apa aku merepek ni, yang aku nak pasang ni sebab apa. Jadi dia orang tak faham. Jadi tak apalah. Kali ni aku cakap KL. Tapi cakap KL aku ni lain sikit lah. Tak macam KL gangster tu kan. Jadi aku cakap okey lah, harap korang boleh faham lah apa yang aku cakap ni kan. Nanti aku nak terang sikit pasal throttle body ni, sebab apa 1.6 ni orang cakap sedap kan. Jadi tak apa, nanti kita tengok. Okay, sekarang ni throttle body aku dah buka dah. Okay. Ni throttle body. Ni 1.3, ni 1.6. Dia punya bezel dia, dia punya flapping dekat dalam ni. Nampak? Yang 1.3 kecil je. 1.6 ni dia besar sikit. Jadi bezel lah. Dari segi angin tu masuk dalam intake tu banyak. Sistem dia macam kalau korang nak faham, sistem turbo. Turbo dia main dengan angin kan, boost dia tu. Jadi makin banyak boost masuk, makin laju lah kereta tu. Jadi aku pakai throttle body ni, insyaAllah okey lah sikit daripada yang standard 1.3 ni. Sagai FX 1.3 kalau jalan tu memang berat lah untuk starting tu. Jadi aku harap nanti lepas aku tukar 1.6 ni ringan lah sikit. Okay, kita start pasang dulu. Kita tengok tu macam mana nak pasang ni. Sementara tu ni rokok saat. Weh, mahal tu. RM10 tu sebuku sekarang ni. Aduh, mesti PKP ni macam-macam. You're just too good to be true. Keep my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that kereta ni lawan kereta ni. Kereta ni laju kereta ni. Blow kali tractor Okay, sekarang ni dah start. Okey lah. Maknanya bila start mula-mula tu tak ada RPM ni jadi naik. Sebab Sagai FX kalau kita servis throttle body, tak kira lah servis throttle body ke tukar ke, bila kita start tu dia akan naik RPM tu. Jadi kalau nak selesai dulu, kita kena reset lah dulu dia punya ni throttle body. Ni kita reset dulu. Jap.
plus. Okay, nanti engine dulu. On. Special function. First initialization. Yes. On. Okay, tunggu. Switch off. Tutup kunci. Okey, tunggu 30 second kat ni. Nampak ni. Banyak masa pula video aku ni. Aku stop dulu lah. Okey. On switch. Okey. Sekali lagi nanti. Okey ni. Okey, off kunci. Okey, balik. Tunggu. Okey. On kunci. Okey. Okey, done, sukses. Okey, jom. Sekarang ni nak test drive dulu, nak tengok dulu macam mana performa dia. Nanti aku akan review. Aku akan beritahu lah sedap ke tak sedap. Oh, okey. Lepas aku test tadi, aku rasa ada sedikit rasa agak sikit je dia punya ringan ni tu. Untuk starting tu ada lah. Tapi kalau nak sedap, memang aku kena test dekat highway sebenarnya. So aku boleh rasa dia punya beza tu. Tapi ringan tu okey lah. Bagi aku, bila ringan tu, minyak aku mungkin save sikit. Sebab angin banyak masuk. Jadi dia jadi ringan. Jadi dia tarik body tu ringan lah sikit. Jadi okey lah. Tapi untuk saranan aku bagi aku kalau tukar throttle body ni, better korang masuk fuel regulator lah. Sebab angin banyak tu, jadi minyak kena besar sikit sebenarnya. Injector kalau korang ada injector besar sikit, masuk injector besar sikit. Kalau tak pun masuk fuel regulator pun dah okey dah. Maksudnya boleh set lah tinggi sikit, bagi tekanan tu tinggi sikit. Tapi okey lah, so far okey lah bagi aku. Okay, setakat ni je lah. Mana-mana yang dah tengok video ni, jangan lupa subscribe, like. Lepas tu tinggal lah komen, ada apa-apa nak tanya ke apa ke, boleh lah aku jawab. Lepas tu aku nak tahu juga korang komen aku macam mana kan, yang pasal aku cakap KL ni. Yang tu aku pun nak tahu juga kan. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Pit Stop Center.